Dalam video kali ini, kita nak buat preview untuk game Manchester United yang akan lawan dengan pasukan Leeds United. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola United. So dalam video kali ini kita nak buat preview untuk next game friendly untuk Manchester United dalam pre-season, yang mana kita akan jumpa pasukan Leeds United, iaitu satu fakta sikit, kita tak pernah kalahkan mereka musim lepas. Kita lawan dengan pasukan Leeds United musim lepas dua kali, sekali dekat home mereka, sekali dekat Old Trafford, dan keputusan agak mengecewakan bila kita langsung gagal kalahkan mereka. Pertama kita seri 1-1 dengan mereka dekat Ella Road, yang kedua kita kalah 2-1 dekat Old Trafford. Yang tu untuk personal aku, game tu bagi aku sangat-sangat kecewa. Sebab apa? Sebab aku pergi stadium kan. Masa tu aku pergi dengan jalan-jalan bola. Kalau hampa ala-ala aku selit kan, hampa fan-fan Manchester United, hampa nak tengok bola lah depan mata, bolehlah join trip jalan-jalan bola. Tak silap aku, first trip nanti mereka akan buat Manchester Derby musim ni. Mereka dah buka dah trip, hampa boleh search IG jalan-jalan bola, hampa boleh PM mereka. Mereka ada nombor kontak kat situ. Game lawan dengan Leeds ni aku pergi tengok tau. Dan masa ni tak silap aku, Manchester United dah winning streak apa semua. Tiba-tiba boleh kalah pula dengan Leeds United. Dan kali ni kita berjumpa sekali lagi lawan dengan pasukan Leeds dalam pre-season. Kalau kita tengok prestasi semasa kedua-dua pasukan agak baik. Untuk pasukan Leeds United, walaupun mereka kalah dalam perlawanan pertama pre-season, mereka kalah 3-2 dengan pasukan Wrexham, tapi lepas tu mereka makin bagus. Mereka kalahkan Sunderland 1-0, mereka belasah Liverpool 4-2, dan mereka menang 2-0 dengan pasukan RB Leipzig. Untuk pasukan Manchester United pula, kita pun kalah dengan tim yang sama, iaitu pasukan Wrexham. Dalam perlawanan pertama kalah 1-0, tapi lepas tu kita pun ada peningkatan yang positif, menang 5-0 dengan Rosenborg, menang 2-1 dengan Atletico Madrid, dan seri 1-1 dengan pasukan PSG. So kita boleh kata performa kedua-dua pasukan dalam keadaan yang sangat baik. Untuk skor update, pasukan Leeds United akan datang dengan pemain yang baru, contoh macam Harry Wilson yang baru mereka dapatkan secara percuma saja. Mereka juga kemungkinan akan datang dengan pemain yang baru saja sah join daripada pasukan Manchester City, iaitu James Trafford, goalkeeper yang sangat-sangat berkualiti, join pasukan Leeds United, dan aku rasa James Trafford akan bagi pengaruh yang besar untuk pasukan Leeds United pada musim depan. Dan sepatutnya pasukan Leeds United boleh buat reunion dengan Karl Darlow, tapi tak silap aku Karl Darlow ada sedikit kecederaan kot, yang buatkan kemungkinan dia tak akan start lawan dengan pasukan Leeds. Kemungkinan kalau dia main pun dia akan main daripada bench dulu. Untuk Manchester United pula, Manchester United dah terima beberapa pemain yang dah kembali daripada Piala Dunia, contoh macam Marcus Rashford yang dah balik daripada camp England, dan juga seorang lagi Kobbie Mainoo. Dan update pasal kecederaan macam Mason Mount pula, Mason Mount memang tak injured teruk, hari itu dikeluarkan disebabkan precaution saja, kemungkinan pun boleh main juga lawan dengan pasukan Leeds United. Kalau kita tengok update squad daripada Manchester United, play macam Benjamin Sesko, play macam Matis Dili dah balik ke Manchester United, cuma aku rasa mereka belum ready lagi untuk main dengan first team. Mungkin Sesko akan terus main dengan Manchester United lawan dengan Milan nanti, ataupun lawan dengan Hull City dalam game pembukaan EPL. Delete aku tak pasti, aku dah malas dah nak tunggu. Kita follow the flow je lah. Nanti dia main, kita seronok. Kita tak payah nak expect dia balik bila, sebab aku jenuh dah tunggu Delete ni daripada bulan 11 tahun lepas lagi tau kita tunggu. Untuk pemain tumpuan pemain tumpuan pasukan Leeds United, semestinya pemain yang pertama adalah Dominic Calvert-Lewin. Kita tengok dia dekat Everton pun kita tahu dia adalah striker yang baik, tapi sejak join pasukan Leeds United ni, dia macam dah jumpa dunia dia sebenar. Leeds United memang pandai pakai dia, dan kita tengok dekat pre-season kali ni pun dia tak berhenti untuk menjadikan gol. Dalam pre-season ni dia dah skor 3 gol tau. Dia skor 1 gol lawan dengan pasukan RB Leipzig, dan 2 gol masa lawan dengan pasukan Liverpool. Pemain yang kedua kita patut bagi tumpuan adalah Harry Wilson. Dia pasti akan jadi bahagian penting untuk pasukan Leeds United, lagi-lagi untuk pasukan Leeds United yang selalu sangat main guna crossing, dan crossing daripada Harry Wilson memang baik. Dan aku rasa kita semua pun dah aware dah dengan dia punya kualiti bila kita tengok performa dia dengan pasukan Fulham musim lepas. Pemain yang ketiga kalau dia main aku rasa memang sangat bahaya, iaitu Anton Stars. Sebab Anton Stars ni midfield yang very underrated, sebab dia boleh susun game pasukan Leeds United dengan baik kalau dia start dekat bahagian tengah tu. So untuk lawan dengan pasukan Leeds United ni, aku still expect yang Manchester United
United akan turunkan line up yang lebih kurang sama macam kita lawan dengan pasukan PSG. Tapi mungkinlah pemain-pemain utama dah start akan masuk dalam first 11. Dan tak silap aku, Seleman pun kemungkinan takkan join pasukan Manchester United disebabkan dia masih ada lagi minor illness. Maksudnya masih lagi belum fit 100% dengan pasukan Manchester United. So untuk line up prediction aku untuk lawan dengan pasukan Leeds United ni, goalkeeper aku akan letakkan Tom Heaton sebab aku rasa dia aja goalkeeper yang tengah available lah ni. Ataupun mana tahu Manchester United akan mainkan Ben Mee macam Manchester United mainkan dalam game lepas lawan dengan pasukan PSG. Untuk duo centre back aku masih lagi kekal menggunakan Eden Heaven dan juga Harry Maguire. Duo ni kita nampak agak baik juga persefahaman mereka walaupun mereka ni dah bolos dalam 2 game berturut-turut. Untuk right back aku pilih untuk kekalkan Nosem Mazraoui dekat bahagian right back, ataupun mana kita tahu aku prefer Lenny Yoro main dekat situ sebab aku suka tengok performance dia dalam beberapa game lepas. Untuk left back aku rasa mungkin tak ada pilihan lain, mungkin Luke Shaw juga akan start dalam game ni dan double pivot akan ada perubahan. Ni prediction aku, iaitu yang pertama Andres Santos mungkin akan start dan kali ni aku rasa Youri Tielemans akan start main partner dengan Andres Santos sebab Mason Mount masih lagi dalam precaution. Kobe Mainoo pula baru balik saja daripada cuti Piala Dunia. Untuk attacking midfield ni agak menarik, aku rasa Manchester United akan startkan Bruno Fernandes dalam game ni sebab dia pun dah main dah sikit masa lawan dengan PSG dan aku expect dia akan start dalam game ni. Untuk right wing, pemain pilihan aku adalah Amad Diallo. Left wing mungkin pemain macam Matheus Cunha sebab Matheus Cunha pun dah start training dengan pasukan Manchester United, dan dekat bahagian striker aku kekalkan Bryan Mbeumo. So apa skor prediction aku? Aku expect game ni bukan mudah untuk Manchester United sebab MU akan lawan dengan pasukan Leeds United yang kita masih lagi gagal kalahkan mereka, dan mereka baru saja bantai Liverpool dan kalahkan RB Leipzig. Tapi kita pun dalam form yang baik. Aku expect kita menang, cuma aku tak rasa kita akan menang besar. Aku expect Manchester United akan menang 2-1 dengan pasukan Leeds United. So apa prediction hampa? Apa expectation hampa untuk game ni? Hampa rasa Manchester United bolehkah kalahkan pasukan Leeds United untuk kekalkan momentum kita ataupun naikkan momentum kita lagi sebelum masuk ke dalam EPL? Hampa cuba komen kat bawah tengok. So itulah video kali ni dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.